Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni puasa yang ke-13. So, hari ni saya saja pergi ke tempat viral di Parit Bunta. Di Parit Bunta dekat Titi Serong. Nama dia tempat ni Rembulan. Ramai lepas tu tengok dalam TikTok. Sungguh meriah di sini. Jom kita tengok apa yang kita boleh makan, kita boleh apa kat sini. Jom. Ni kawasan dia macam ni. Nampak kan? Okey, nak masuk dia kena masuk dari hujung. Kan nampak. Daripada depan tu kita boleh masuk sampai ke sini. Jom kita tengok apa yang boleh kita makan kat sini. Kat Rembayung nama dia. Oh, sorry guys, bukan Rembayung, Keramin. Ni Rembulan. Okey. Jom kita tengok apa yang boleh kita makan di sini. Okey. Kita mula masuk, kita nampak cantik dia punya dom. Dom tu kemungkinan dia punya tempat environment dia memang cukup menarik kan. Jom kita tengok apa yang ada. Jom. Wow, lawa kan tempat dia. Macam meja camping. Kita dia macam kereta camping. Macam ni pun macam kereta camping. Ni kedai kopi. Kopi tak. Sebelah tu ada surau. Dia ada surau. Jom kita tengok. Apa dia? Sini kita duduk meja dulu kot, baru kita boleh order. Cari meja kot. Nanti lepas hantar lah kot makanan dia. Sana. Wah. Dia punya kios. Kiranya yang ni first buka di kawasan Parit Bunta. Kawasan dia ni. Ada keropok lekor. Cari kita tengok keropok lekor apa yang kat situ. Jom kita cari. Nak cari apa dulu? Tempat duduk ke kita terus ke kerang? Mana? Okey. Okay, kan, kita ada di depan ni. So kita akan makan kerang. Hari ni malam kita akan makan kerang. Dia ada, kat situ ada dia punya harga. So set couple, kita ambil set couple lah. Tengok dia kerang bulu. Wow. Jom kita tengok. Dia ada kunam. Setengah kilo satu pinggan. Jom. Ya, kita tengok. Kita saja. Besar ni set couple lah. Besar ni set couple. Ni guys. Besar ni set couple dia dengan belangkas ni. Jom kita order. Dia punya. Dia ada kerang. Unang pun ada kan? Ya, unang. Okey, kita akan makan set couple ni lah. Okey guys, kita order dulu. Okey guys, kita nak try mi tulang. Mi kuah tulang ada tak? Tak ada orang ni. Kita ya guys. Mi tulang naniji. Nak satu. Boleh. Satu. Nak tambah urat keting ke tak? Tambah urat keting 15. Tak yalah. Kita dia ada urat keting guys. Boleh ni extra. Mi tulang.
InsyaAllah. Sebelah mi tulang tu dia ada sate. Dia ada sate. Sate ayam, sate daging. Dia ada squat farm. Squat potato. Ya, guys. Dia tengah duk bakar. Tolong adik. Berapa adik sekali dengan ni? Sos ada 5 jenis sos, boleh pilih 2 sos. Ada sos cili, trem dia macam pedas masam sikit. Big Mac dia macam manis masam. Tartar macam kita makan dengan fish and chip atau makan dengan tu dia nacho. Boleh pilih 2. Trem dengan Tartar. Tengok lagi cara dia buat. Siap masak. Terima kasih. Tadi sos dengan tartar. Sebelah mi tulang tu dia ada jagung juga. Jagung pakai susu, jagung macam ni. Wow. Dia letak atas jagung. Ya, jagung bakar dia. Nampak jagung bakar dia. Okey, sebelah tu. Sebelah jagung tu dia ada ambara, asam boy. Asam boy dia jus lah. Sebelah jus ni dia ada rojak buah potong semua. Sebelah rojak tu dia ada locin. Macam-macam locin ada guys. Locin. Ni ada Maggi. Ya, Maggi Tomis. Ramen pada. Okey, sebelah ni ada kuah goreng macam biasa. Okey, kita akan beli air mata kucing kat sini. Di sini sebelah. Jom kita cari air mata kucing. Bagi air mata kucing ada? mana ya apa? Mata kucing dah? Mata kucing. Ada. Ambil ni Ribena lah. Ribena. Ribena lesi. Kita ambil. Dia ada sirap selasih, Ribena, air hutan. Chocolate dah siap lagi. Soda, air jagung ni. Okay guys. Untuk minum kita ambil apa asal tengok. Ambil latte satu. Kita ambil latte lah. Latte. Ni. Kopi tak sepahit harapan. Kopi Laksmana. Ni Laksmana Betan ke Laksmana? Wah, tu lah. Kalau Laksmana belakang ni, ada 5 saja. Ya. 5 saja. Hang tua, hang 4. Hang lelaki kasturi. Ya. Yang ni yang ke-6 dia. Yang ni The Lost of Panglima. The Lost of Hang. Hang apa tak tahu lah. Okey. Hang kopi. Dia berkata hang kopi. Ni dah siap dah. Okey. Okey. Okey guys, ni siap dah latte. Latte. Jom. Laksmana dah siap lah buat saya punya latte. Jom kita pergi balik, kita tengok, kita makan. Siap lah. Okey guys, ni dah siap dah.
Dia campur dengan mi tulang. Jom dengan ayam latih dengan ribena. Jom kita makan dulu. Okay, bye. Okay guys, ni dalam pukul 9.45. So tempat dia memang ramai. Hari ni bukan hari cuti, hari Selasa. So kalau bayangkan hari Sabtu dan Ahad memang full. Okey, keadaan dia sekarang orang beratok untuk pesan seafood. Okey guys, ni kalau nampak Tadi. Pak Ustaz pun nampak dia. Pak Ustaz tadi. Member satu ni ke? Satu rumah. Oh, satu rumah. Oh, okey. Okey. Selamat enjoy pula sebab makan. Murah. Member saya. Okey, jom kita pergi tengok. Di sini. Sini ada air, laksa. Rembulan laksa. So sebelah laksa ada cucu udang. Ada pesembok. Okay. Ada kopok leko. Ada kopok leko dia. Sebelah kopok leko ada strawberry chocolate. Strawberry chocolate. Ada ayam gunting. Ayam gunting. Ya. Dan ada kentang. Ni kentang dia. Okey dia. Dia kentang dia macam ni. Satu tak boleh makan kentang tu. Dia ni saja dia. Dia punya panjang dia. Tu. Dia kentang. 100% homemade. Okey guys, ni kawasan dia. Hari kerja dalam pukul 9.45 hari biasa. Kalau hari cuti memang orang terlalu ramai lah. Okey guys. Okey, sini pun ada salah satu show juga. Dia katakan show tak lah. Siapa yang nak ambil belon boleh ambil belon lah. Kat budak-budak lah, orang dewasa tak payah ambil lah. Kita ada 16 vendor makanan. So okey, sini dia ada dua section. Okey, nak tahu section yang pertama di rembulan, dia punya meja dia macam biasa, tapi jalan yang bawah ni berbatu, boleh jalan. So lagi satu section dia macam ala-ala healing, camping, healing. Dia sediakan baik macam ni. Kalau nak duduk sini pun boleh, kalau nak duduk kat mana-mana pun boleh. Duduk, ingat nombor meja. Okey guys, inilah rembulan di Titi Serong, Pari Muntah. So bagi saya untuk rembulan ni memang terbaik lah. Walaupun dia punya kios dia tak berapa banyak, ada dalam 16-17, tapi memang terbaik lah. Tapi sini yang paling best, tempat parking dia memang banyak. Okey, sini tempat parking dia motor. Sana spot, dia banyak spot. Jom kita pergi tengok tempat parking dia. Dia memang tempat parking dia memang luas di sini. Mainlah berapa 100 biji kereta ke apa. So okey, sini tempat dia satu. Belah sana, sana pun ada tempat parking. Dia ada banyak. Luas tempat parking dia, seluas-luasnya. Okey guys. Terima kasih kerana melayan vlog saya.
So kita akan jumpa lagi next vlog bersama saya Bobasu TV. Jom kita balik. Bagi saya makanan di sini dengan apa yang dia hidang, apa yang dia macam kerang campur dengan siput-siput memang terbaik lah. Harga dia satu pinggan dalam RM49. Memang makan dah bijak. Memang Alhamdulillah 3 orang 4 orang pun boleh makan, galangan budak-budak. Okey, selamat menonton. Okey, bye bye. Jumpa lagi next video, next konten saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa subscribe.